Hello, hi, assalamualaikum guys. Welcome back to Adik channel. Guys, so hari ni aku nak unboxing kereta ni, DMC DeLorean. Siapa kenal kereta ni? Kereta ni lah, kereta Back to the Future tu. Tapi yang ni recolor punya lah. Ni warna biru. Nampak? Dia kategori dia HW The 80s. Boleh tengok lah kat sini. The 80s. Kalau kereta DMC kereta Back to the Future tu aku ada tau. Ni kereta ni. Ni. Dia sama lah, adik-beradik. Yang ni aku punya tayar dia memang dah macam hover mode punya lah. Tayar yang terapung punya. Kereta ni terbang ni. Kalau yang tayar normal lah aku tak ada. So tapi at least ada lah juga kan kereta Back to the Future aku. Okay. Alright guys, so jom kita unboxing kereta ini. Untuk kita letak dekat rak ni ha. Rak kita ni nampak? So jom kita buka. Okay guys, ni dia DMC DeLorean. Alright, kereta warna biru, The 80s, tahun 80-an lah ni. Aku memang minat lah kalau kereta lama ni kan. So yang ni recolor punya warna biru. So jom kita unboxing. Bismillah. Wow, dia punya kepuasan tu bila kita unboxing tu kan. So ni bahagian tepi dia guys, dia ada logo Hot Wheels kat sini. Pintu dia buka sikit je. Pintu pula apa ni, tingkap dia buka sikit je. Dia punya sport rim macam ni. Okay, bagi tepi. Kita tengok bahagian depan. Atas bonnet dia ni, dia tulis apa ni? DeLorean kan, DeLorean. Okay, steering belah kiri. Depan dia macam ni. Ni bumper bawah dia. Bahagian atas dia macam ni. Tertutup macam ni kan. Right. So kereta ni casting tahun 2009. Lama guys. Lama gila. DMC DeLorean. Okay, so jom kita pergi letak dekat rak Hot Wheels kita. Okay, kita letak dekat sini lah. Agak-agak muat lah satu lagi kereta ni. Dia kena kereta yang jenis pendek-pendek kan. Kereta macam ni muat tak? Tak muat guys. Dia kena kereta yang pendek. Kereta macam ni muat. Kereta macam ni muat. So alright, itu je. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Assalamualaikum. Bye.